Akif. Okey tolak. Tadi kena bantai. Mak suruh naik atas bilik. Sekarang mak kunci pintu. Mak, buka lah mak. Saya tak nak kena kunci dah bilik ni. Saya nak makan macam mana nanti mak? Nak makan mak. Tolak jangan suruh. Sorry lah mak. Saya lambat je kot. Kau boleh kerja. Tabak kan buka 24 jam. Saya nak makan mak. Hotdog nasi. Ya mak pergilah buat hotdog dengan nasi. Saya kena bantai. Ya, aduh. Buat apa nanti mak panggil tak dengar. Alah. Nasib game mesti ada. Main game ada dulu. Main game Roblox lah. Main game apa Main game main game main game apa Rivals lah boleh. Okay, Rivals. Aduh, tapi takkan saya kena kurung. Mak. Kenapa saya kena kurung tu? Mana nasi ni lambat ni mak. Dah siap-siap dah buka. Pergi kerja. Mak kata dah tutup. Dah tak boleh lah mak. Kedai dia dah tutup dah. Dah pukul 1 pagi dah tu. Mak, tak apalah. Esok mak buka kot kunci. Dah lah, tidur dulu. Dah lupa. Komputer dah tak tutup. Okay dah. Tidur dulu. Akif pun tidurlah di rumah dia. Sebelum mak bantai kamu. Kenapa mak dah dekat sini? Apa ni baru datang dah cakap bantai? Cepat. Sebelum mak. Aduh, pergi mana mak? Alah, mak ni bantai je lah kerjanya. Bantai je. Pergi mana mak? Cepat. Apa buat kapak je. Tak mak, masalahnya saya nak pergi mana ni mak? Suruh cepat-cepat bangun-bangun. Hari ni saya cuti lah mak, tak ada kerja. Lepas tu, tak ada mandi lah. Aduh, nantilah mak, awal lagi mak. Mak ni. Yalah. Aduh. Baru je bangun nak suruh mandi. Yalah. Kita mandi dulu. Aduh. Jap. Hari apa hari ni? Sekejap hari apa? Hari Rabu. Mak, hari ni saya sekolah. Saya sekolah. Kerja. Lah. Cakap pasal sekolah dah lama sangat-sangat tak jumpa kawan-kawan. Lah, agak-agak kawan saya ada lagi ya. Nana, Firash. Saya rasa nak tidur rasanya. Jom kita pergi mimpi untuk pergi ke masa kecil saya lagi. Let's go. Mana saya? Mana? Ayah, bawa siapa? Tiba-tiba je datang. Hai, nama saya Akif. Nama awak apa? Nama saya Nana. Oh, nama awak Nana. Oh, jap ya, saya bangun jap. Okey, dah bangun. Hai, selamat kenalan.
Mak awak tak ambil lagi ke? Dapat lagi. Oh, samalah. Mak saya pun belum ambil lagi. Jomlah kita main dulu. Jom, kita main dulu. Jom. Kita nak main apa? Ini ada rumah ni. Ni ada rumah. Halo, halo. Rumah-rumah. Jom pergi tingkat atas. Yeay. Wah, mana dia ni? Nana. Mana Nana? Oh, Nana awak kat situ kan Nana? Jom Nana, kita main kat atas Nana. Wah, lah, mana mainan saya? Nana, awak ada mainan monyet tak? Badak ke, monyet ke? Ada tak? Kalau ada, saya nak pinjam. Tak apalah kalau tak ada. Saya ada. Awak ada apa? Wow, badak mainan. Saya nak. Nak pinjam boleh? Awak ada lagi tak? Kalau ada, boleh tak saya nak satu? Boleh kan? Yeay. Saya ada lagi. Kau ada mainan. Oh, ya ke? Yeay. Jom kita main. Main-main. Yeay. Saya ni. Okay. Saya macam tu. Kita main. Yeay. Akif dan Nana pun bermain bersama-sama sampailah diorang balik. Bangun. Jam pukul berapa dah tak satu? Mak. Sabarlah mak. Saya baru mimpi mak. Best mak. Saya mimpi saya masih kecil mak. Masa budak kecil. Cepat. Ayalah mak. Sebelum mak bantai kamu. Ya. Aduh, dah lah kena kerja. Komplain lah kat mak. Mak. Ni. Mak. Aduh, saya sakit mak. Demam, batuk-batuk. Saya batuk-batuk ni. Saya semua pun sama. Hacum. Boleh ke mak? Saya tak ada. Sebelum mak bantai kamu. Iyalah. Aduh. Mak, saya sakit ni mak. Takkan tak boleh kerja mak. Aduh. Itulah saya tukar baju dulu mak. Tukar baju dulu. Aduh mak ni. Macam mana ni tak nak bagi mak kerja? Saya tahu. Masa saya pergi tu, saya try ponteng pergi kedai lain. Kita try pergi kedai lain. Okay. Tapi nanti mak bos boleh tahu. Nanti mak bantai. Kita sakit. Ya mak, dah malam. Cepat tukar. Tukar baju. Okay. Mak, saya nak pergi kerja mak. Aduh, dah petang lah mak. Tapi tak apalah. Sebab 24 jam. Okay mak. Saya delivery. Alah, saya kena naik motor. Jom lah. Kita pergi ambil motor dulu kan. Okay, so jom lah kita ambil motor dulu. Let's go. Okay, saya dah ambil motor dah ni. Okay, kita gerak dekat Tabakan. Aduh. Starbucks kat mana? Saya lupa Starbucks kat mana. Kat situ Rasa tak kan? Kat stasiunnya. Jom cari. Wait a minute. Kenapa macam kat belakang tu je? Jom kita parking dulu. Okay. Kita parking. Lepas tu kita tutup. Saya rasa saya dah ada lesen. Kenapa saya macam sengit bawah ni? Tak apalah. Cik weh, DK. Saya nak tengok sekejap lah DK ni macam mana. Wow, meriahnya. Saya ingat lagi masa saya kecil. Tak apalah. Fokus untuk bekerja. Tak apa. Saya harap saya boleh jumpa Nana tu balik kan. So, Akif pun pergilah bekerja. Dan akan datang part yang kedua.
saja kali ini. So, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. So, okay, macam ni. So, saya akan buat part 2 ya. Sebab apa? Sebab Nana disconnect dan saya tak dapat nak cakap dengan dia. Saya pun tak tahu kenapa. So, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. So, korang boleh komen kalau korang nak part 2. So, harap korang enjoy video kali ini. So, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye guys.